Dataran Merdeka kerana hari ini adalah perhimpunan tangkap Azam Baki. This is not the first lah. Ini bukannya perhimpunan terbaru. Ada banyak perhimpunan tangkap Azam Baki, tapi Azam Baki tak pernah kena tangkap. Kita berada di Dataran Merdeka, tapi negara kita belum merdeka selaginya ada rasuah dan salah guna kuasa. Dan siapakah yang defend Azam Baki? So bila begitu banyak news dah keluar, polis cakap, polis nak buat siasatan terhadap Bloomberg. Why are you investigating Bloomberg? Sepatut you kena investigate Azam Baki, SPRM, alung-alung, kartel-kartel. You ada juga satu insiden di mana ada businessman pegang gun. So you should siasat mereka, bukan siasat Bloomberg. So nampaknya bahawa fokus mereka dah hilang. Second thing adalah kebebasan, independence. Bagaimana AG ada independence? Kita dah tahu AG kita tak ada independence. Kita perlu satu Suruhanjaya Diraja untuk siasat Azam Baki. Dan how to do siasatan Azam Baki bila Azam Baki masih berkuasa? Dia kena dicutikan. So ini saya ingat red light yang cukup jelas lah. Dia perlu dicutikan, dia masih komisioner, dan macam mana nak siasat lagi selepas ini, no? So Perdana Menteri Anwar Ibrahim, this is your call lah, okay? Kerana Perdana Menteri akhirnya tak perlu kita ajar you apa-apa, you tahu semuanya. You yang dulu menentang Azam Baki, you yang 3 kali sambung kontrak dia. Kalau you nak main politik, rakyat Malaysia tahu apa itu politik. So time to act. Kalau you nak terus, if Anwar want to terus rule, he must first make sure apa dia cakap itu dikotakan. Kalau nak lawan korupsi, bapa korupsi itu kena dikeluarkan.